uh, apa hukum buat perakan sangkum. Di sana dia panggil ada perakan ciwit, ada di sana perakan kereta, ada di sana perakan rumah, bermacam-macam nama perakan. Ada di satu nama bahasa dia panggil perakan sangkum. Amo tak tahu rupa, surah, benda perakan sangkum berisak perakan sangkum buat tu lagu mana, amo tak tahu. Tak baca hak share. Rupa dia, rubat dia lagu mana perakan sangkum. Hak tahunya bentuk perakan dengan cara umum, kita bagi duit kepada dia bulan sekali, sebulan sekali, 1,000 ke 100 ke, ikutlah yang ada syarat dia. Ataupun ni bulan sekali, ataupun setahun sekali, setahun 10,000, tahun 12,000, setahun 7,000, macam-macam. Lepas tu dia jamin. Nanti perakan bila sakit dia nak pergi hospital free. Bila buta mata dia duit 500,000. Nak wis juta, nanti dia perakan lagu tu. Kalau mati, nak beri duit kepada anak bini boleh 500,000, anak boleh 1,000,000. Dia panggil hak tu perakan ciwit. Dia perakan nyawa kita. Bila sakit duduk hospital, kalau duduk hospital seminggu, sehari berapa dia beri, 1,500 sehari. Tu satu rupa misal. Perakan sangkum ni lagu mana perakan sangkum? Sangkum ni nama bagi orang ramah. Dia panggil masyarakat. Dia panggil orang ramah. Lepas tu sangkum tu rupa dia tu. Amba tak pandai. Ada setengah daripada rupanya, iaitu pemerintah. Kerajaan dia nak sangga, nak jaga pekerja dia. Naga pekerja dia, orang kerja kerajaan, dia potong duit gaji. Dia sepatut duit gaji kita 15,000. Dia beri pada kitanya 13. 2,000 dia simpan taruh. Dia ambil duit kita 2,000 tu menega. Boleh lepas pada kita peceng, dia ambil duit dia potong 2,000 sebulan, 2,000 sebulan. Lepas tu laba kita hak dalam dia menega tu, beri gaji pada kita lepas ada kerja. Hak tak kerja, masa tak kerja, make dia umur 60 sampai 100 ikutlah. Dia beri tiap bulan 30,000 sebulan, ada 20,000 sebulan. Dia panggil peceng. Tu perakan juga aku tu. Perakan daripada kerajaan. Nama dia kerajaan, dia perakan orang kerja dia. Masuk setengah badannya perakan orang kerja kelas. Kerja kelas. Duit gaji dia dipotong. Sepatut 305. Beri 300, ambil 500 tu buat perakan. Tu lagu tu rupa dia. Dengan secara umum, Kodak amba baca tengok bahas ulamanya, kalau perakan, semua jenis perakan ada padanya gharar, ada padanya tipu daya, ada padanya tak terang. Tak terang sebelah jemelah. Lebih lagi dia panggil perakan hak nama perakan jadi setakit, jadi cari duit, jadi menega. Perakan hak menega, berisak wak perakan semua dia nak menega. Itu fikiran perakan ni daripada orang Yahudi dengan orang Kristian belakang, orang Barat belakang. Dia nak ambil duit orang ramai sebanyak mana boleh, dia nak ambil untung, dia boleh duk takrisi, tak kena kerja dia. Kalau seorang beri 1,000 sebulan,
Kalau 1 juta orang, kalau ambil skop seorang, boleh 1 juta. 10 kok boleh 1 juta, boleh 10 10 juta sebulan. Pasukan negeri Sia ni ada berapa juta orang. Kalau buat perakan ciwik semua tu, 10 kok ya sebulan. Boleh berapa ratus ribu juta sebulan. Itu cara dia. Lepas tu orang sakit, hak dalam 1 juta orang tu sakit berapa orang sebulan. Kalau bagi 10,000 baru habis 200-400,000 ya sebulan. Dia boleh 10 juta sebulan. Itu cara dia mikir. Jadi sebab tu barisan perakan tu dia kaya lah. Sebab dia ambil hasil orang rakyat. Rakyat biasa. Maka ada padanya gharar, tipu daya betul mana tak terang. Kita kena beri kepada dia berapa? Tak tahu. Sebulan 100. Pas kena beri lama mana 100 tahun. Cakap mati. Kalau putus 3 bulan, hak duit lepas dah pakai habis. Abu angin. Kena mula remtun semula pula. Kalau nak. Itu dia panggil nipu. Ada tipu daya situ. Tak tahu nak beri berapa tahun. Tak tahu nak beri berapa tahun, tak tahu kena beri berapa. Kalau umurnya lama mati, kena beri banyak. Tak terang. Itu balik dia nak beri kita pula. Kalau sakit masuk hospital 10 hari, sehari 1,500. Berapa yang nak beri kita tak tahu. Kalau kita tak sakit, tak kena beri langsung. Kalau kita sakit 3 hari, baru boleh 4,500. Tak tahu dia nak beri berapa, kita nak boleh berapa pun tak tahu. Lagu tu akad lagu tu tidak sah di dalam Islam. Akad lagu tu di dalam kaedah fiqh panggil akad fihi ghararun. Akad yang ada padanya gharar, tipu daya. Tidak sah pada syarak. Hak sah pada syarak perakan dia panggil bahasa Arab panggil at-ta'min al-ijtima'i. Hak ni boleh jadi perakan sangkum hak panggil negeri Sia. Tapi hak bahasa Sia orang Sia buat tu rubat lagu mana hamba tak tahu. Kalau perakan sangkum dengan orang panggil ta'min al-ijtima'i, hak tu saja sah pada syarak. Dekat-dekat dengan hak kita orang kampung duk buat ta'min al-ijtima'i ini syarikat mati. Syarikat mati tu dia panggil perakan tu. Perakan sangkum hak kita. Lagu mana? Iaitu puak kita pakai turun duit 100 kok sebulan. Ataupun 1,000 kok sebulan. 10 kok seminggu. Letaklah duit ini tabarrak untuk kita bagi kepada puak kita hak mana jatuh kesusahan, mati ke, masuk hospital ke, pelaga mutu, pelaga kereta, patah kaki, panggil, kena masuk, kena bayar, ambil duit ni lah buat tolong masyarakat kita, tolong sangkum kita. Duit kita ni kita tabarrak, beri 1 ongkon juru mengatur susung. Kalau balik mutu, sakit, luka setara ni boleh 10,000 ke dia. Kalau kemalangan siapa mati, kita berilah kepada keluarga dia 30,000. Itu nama perakan sangkum hak tu sah pada syarak. Kerana masuk di dalam nama dia tabarru'at. Masuk di dalam bagai buat pahala bantu sama-sama orang Islam. Nama ta'awun dia panggil. Bantu membantu. Tolong menolong sama sendiri berdikari. Apa kita duduk dalam kampung kita ni, kita pakai kutip. Sebulan 10 kok seorang ahli kampung kita. Ipung buat duit tengah untuk bantu orang kampung. Hak mana susah demam, sakit demam, kita gibui. Untuk dia beli ubat, tambah darah. Nak beri kita mesorak. Ataupun buat lakkan si ada. Demi setara ni kita beri banyak ni. Kita redha dah. Duit kita tak jadi pesaka dah. Kita buat tabarrak dah.
Itu dia panggil, nama dia at-ta'min al-ijtima'i, at-ta'min at-ta'awuni. Itu sah pada syarak. Kalau perakan sangkum lagu tu sah. Tapi ghalib kalau orang kafir buat, dia tak buat lagu tu. Dia buat baik lain, dia kena adalah hak tepat. Nyagi sakuk tak lepas. Jadi haram ada. Dia panggil jadi jahil. Jadi tak terang benda. Jadi ada gharar. Sebab tu amba nak kata perakan sangkum ni boleh tak boleh, amba kena demo kena buat mari rupa perakan sangkum hak berlaku tempat kita lagu mana. Rubab dia lagu mana. Satu kena beri duit lagu mana, dua, tiga duit ni hasilnya dia pergi buat gapo lagu mana. Cara cakkan dia lagu mana, kena tengok tu. Baru boleh nak letak hukumnya. Amba baca bahasa Sia tak nak pandai. Kalau hak Arab tak apa. Kena demo tolong goyak rupa tak apa. Serta tak baca dah kalau hak kaedah-kaedah bahasa Sia tu tak ada nak baca. Sebab lebih lagi ayat-ayat hak sakut dengan perakan dia ada istilah-istilah bila baca siapa 45 perkara tak nak faham bahkan dia tak nak baca dah. Dia sakut baca tak boleh nak faham terus dia panggil. Jadi lama